Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat sentiasa. Seandainya ada yang tonton video ni sedang diuji sakit dan tak sihat, seikhlas hati saya mendoakan semoga Allah sembuhkan awak. Amin. Oh ya, sambung pengajian kita pada kali ni. Mesti ada yang tertanya-tanya, sesi mengaji saya ajar yang senang-senang je ke? Huruf-huruf hijaiyah je ke? Macam ni, saya cuba nak habiskan video untuk buku Iqra' ni sebanyak 51 muka surat ni. Jadi awal-awal ni yang mudah-mudah dululah. Video ni secara umum, mungkin yang tonton dia save dulu dan yang perlukan mungkin anak dia yang baru belajar mengaji atau mungkin berapa pun umur tapi baru nak belajar. Dialu-alukan. Saya pun tak adalah baca semata-mata. Bila mana ada part secara spontan terlintas, saya nak kongsikan tambahan info akan saya tambah-tambahkan. Video sesi mengaji ni, saya nak spontan je. Mungkin akan ada tersasul atau tiba-tiba tak ada idea nak cakap. Blank sekejap lah orang cakap. Maaf lah ya. Kalau sudi, follow lah saya ya. Terima kasih.